Saya nak minta bantuan Cikgu Faya untuk jadi judge di sebelah sana, penalty. Silakan Kaisan. Okey, kebiasaannya kalau lawan pukulan macam ni sebenarnya ada 5 juri. Kita tak cukup cikgu stating hari ni. Jadi dia akan kira penalty. Pukulan banyak yang banyak kumpul penalty akan kalah lah. Okey, dia ada 3 pusingan juga. Okey, ready, start. Okey, siapa yang lagi cepat? Okey, kita tengok dulu juri. Ada penalty tak? Tak ada. Okey, jadi pukulan. Okey, pukulan A menang untuk round pertama. Jangan senyap sorak. Okey, lagi sekali. Round 2. Okey, ready? Start. Okey. Yang kedua, pukulan D menang. Okey, lagi sekali last. Awak tak sorak pun, untuk kawan awak soraklah, laju-laju. Round 3. Okey, ready? Ready, start. Betulkan dulu. Okey, sambung. Okey. Yang kedua pukulan di mana? Okey, tepuk tangan. Okey, macam mana penalty dikira ialah apabila murid tersebut pijak garisan ataupun kap terjatuh. Okey. Kap terjatuh, tak masuk kawasan orang, tak kira penalty lagi lah. Okey, jadi itu sahaja persembahan untuk hari ini. Untuk makluman semua juga, ada Syakimi. Mana ada Syakimi? Angkat tangan. Ada Syakimi telah wakil Malaysia pada tahun lepas untuk peringkat ASEAN. Mewakili Malaysia lawan dengan Korea, Jepun dan